Oi, Zul. Zul. Aku tengok kau ni asyik jadi masuk buli diorang je. Kau ni okey tak okey? Ha? Kalau aku aja jadi kau, Zul, aku takkan biarkan semua ni jadi dekat aku tau. Tapi aku yang pelik. Engkau ni macam tak ada perasaan. Orang maki kau, hina kau, cakap macam-macam dekat engkau. Tapi engkau ni macam tak ada perasaan. Engkau yang kena dengar lecture tau, bukan dia orang. Kau fikirlah, jangan baik sangat. Aku tak kisah dia orang nak buat apa pun. Kau tak kisah kau cakap? Zaman sekarang ni, siapa yang berani, dia yang menang. Sampai bila kau nak orang pijak kepala kau. Kau fikirlah, Zul. Aku cuma nak habiskan pengajian aku kat situ. Aku nak bantu keluarga aku. Okey. Aku ada idea. Kau nak pakai duit kan? Kau nak tolong keluarga kau kan? Okey, macam ni. Aku boleh tolong kau. Aku nak kau bunuh semua musuh-musuh kau yang mana hina kau, maki kau. Sebab musuh-musuh kau, musuh-musuh aku juga. Okey? Kalau kau tak cukup duit ni, aku boleh tambah lagi. Kau boleh minta je kat aku. Janji kerja jalan. Ish. Aku tak boleh buat lah. Ni kerja gila tau. Alah, sombong lah kau ni. Aku nak tolong kau ni. Macam ni Azul. Kau balik, fikir masak-masak dulu. Nanti kalau kau setuju, kau calling aku. Okey? Kau balik tu, balik kerja. Bye. Hello? Ni nak balik ni? Nak apa dah? Burger je. Boleh saya beli ya. Apa lagi? Set. Saya 15 minit lagi sampai. Sorry, terkejut pula dia. Sorry. Nak pergi mana ni? Ni, baru nak, lepas beli barang dapur, nak keliling rumah ni. Lepas tu nak pergi beli burger, set. Oh, ya ke? Kat mana-mana duduk sini. Tunggu member sekejap lagi dia sampai lah tu. Eloklah jumpa Kak Tani. Kami nak tanya sikit boleh tak? Bunyi penting, apa dia? Penting lah juga. Kak masih lagi kawan dengan Roy tu? Suka, mesti, always, forever, Nah, ya je dia setia. Ya, saya setia, mesti Roy setia dengan aku juga, Tak bukan apa, baru kemarin semalam kami nampak dia keluar dengan Lisa. Ya ke kau ni? Ya, Kak, diorang pegang-pegang lagi tau. Bercium-cium tangan lagi. Ya ke? Tak percaya aku. Kau betul ke? Betul, tak nak percaya. Set kami tunjuk gambar. Lisa ke? Yelah. Baru kemarin kami pergi nampak dah. Yang member-member je kot. Diorang berpegang tangan tau. Pegang macam ni. Siap cium tangan lagi kat perempuan tu. Dasar Roy. Tak apalah, member aku dah sampai dah. Sekejap lah Roy. Tak apa, okay, tak apa. Apa kau urgent lah Kak? Ini thank you tau. Bagi tahu aku. Okay, bye. Okay, bye. Sabut lah. Tapi apa yang dia cakap ada betulnya juga. Aku ni selalu kena bully. Duit memanglah penting. Sebab itulah aku perlukan duit. Mak aku tengah sakit. Banyak duit yang pakai untuk operation. Kalau aku tak ada duit ni, Zul? hello, Chai. Ya, Zul. Ada mana? Aku dekat kedai minum biasa ni. Kau datang lah. Okey. Aku datang sekarang. Okey.
Aku tunggu. Okeylah, aku setuju. Relax. Order air dulu. Kau nak air apa? Air teh pun boleh. Kak, air teh satu. Jadi kau setujulah. Okey, aku setuju. Tapi duit tu boleh tak kau bagi lebih sikit? Mak aku tengah sakit lah. Aku boleh bagi lebih. Tapi dengan syarat kau kena buat kerja yang aku suruh tu lah. Okey, faham? Mana duit tu? Duit ni bukan pinjam tau. Kau ambil terus. Tapi kau kena buat kerja yang aku suruh lah. Okey, beres. Okey. Siapa nama kau ni Tak pernah nampak pun dalam kuliah. Kelas pun tak ada. Siapa? Aku? Well, nama aku Iwan. Budak-budak panggil Iwan je. Aku ni student kat sini. Faham? Boleh pula lah masuk last semester. Pakai kabel lah ni. Boleh bro. Ini kan semua dunia. Mana buat foto? Lama betul sangat ni. Itulah, batang hidung dia pun aku tak nampak. Telur cari dah budak aku. Aik. Ni bukan prof kita ni. Assalamualaikum. Sorry lambat sikit. Tadi jalan jam. Maafkan saya, cik ni cari siapa ya? Prof tak dapat datang, saya ganti kan. Kenapa Prof Arif tak dapat datang? Prof, awak ada hal. Kita jangan buang masa, jom ikut saya. Betul? Panas ni. Allah Akbar. Okey. Lepas ni kita akan jalankan kajian tentang tumbuh-tumbuhan. Lepas ni siapa nak berehat, boleh berehat dulu. Kalau siapa nak mandi, pergi mandi dalam masa 1 jam. Kamu semua faham? Faham. Eli, kau nak pergi mandi tak Cik? Naklah, tengok ni. Hangat nak mampu. Tapi kan, rasa macam lapar lah. Kau ada roti tak? Tak ada. Lagi hang tak beli kat hang makanan? Pak kau tak guna Lisa. Sakitlah Kak Iman. Dah kau lambat sangat. Tak Lah, saja. dia rumah besar-besar. Rajah dah. Main tu budak. Kan best kalau sayap. Boleh terbang. Korang ni. Prof, dah lagi ke? Dah ada penat dah ni? Ikut je lah. Korang. Zul tu semangat nak belajar. Tapi kat kelas poin-poin terendah. Aduh sakit. Aduh. Wah, betul sakit kaki ya. Aduh sakit. Kaki kau sakit pula. Aduh. Kan aku kata jangan masuk dalam lagi. Kan sakit. Kau ni menyusahkan aku betul dah. Aduh, tak lagi aku nak pikul pada. Emma, you okey tak ni? You okey tak? Gatal ada perempuan. Nurang. I nak tolong je lah. Tolong. Okey. Boleh tak kita sampai sini? Sebab Emma terjatuh sakit kaki. Tak boleh. Kita kena masuk dalam lagi. Sana ada banyak tempat.
dah. Ini tak bangun. Aduh. Aduh. Orang lapar. Lepas ni kita nak ke mana? Nanti saya fikir-fikirkanlah. Aku rasa tak sedar hati lah. Betul ke dia? Hei! Celaka kau Zul. Kau kencing atas kepala aku. Aduh. Kau makan kencing lah, sial. Dah nak kena sama pula ni. Mau petai. Prof, sebenarnya kita kat sini untuk apa Yelah Prof, saya tak nampak apa pun belajar kat sini. Ish, korang berdua jangan berfikiran cetek sangat. Di sekeliling kita ni banyak tumbuh-tumbuhan. Daripada kamu belajar dekat kampus dalam tu, baik belajar dekat luar ni. Betul juga aku kata. Tapi Ustaz lu nak bikin sini. Apa duduk sini Ustaz nak? Minah. Tolong. Tadi aku pergi kencing kan. Ada orang nak bunuh aku depan toilet tadi. Apa kau mengarut ni dalam hutan ni? Betul lah. Nampak aku nak layan Jangan ikut sini. Itu Prof Tengok. Macam dia belajar? Tak nombor datang. Sembang pasal apa tu? Tak ada apa. Sajalah borak. Tak buat apa kan? Bosan je? Bosan lah juga. Saya nak test IQ awak boleh? Tes IQ? Macam menarik. Ingat tak jalan masuk datang tadi? Ingat? Saya nak test tutup mata awak. Oh, nak try aku. Boleh? Oh, nak ikat lah. Okay? Tadi ya. Jangan lagi di Prof. Mana kata? Dah sampai ke? Dah. Saya buka tak apalah, saya buka lah. Kat mana ni Prof? Kenapa Prof bawa saya sini? Selamat tinggal. Mana aku ni? Kau jangan nak lagu. Kau tanya aku siapa? Kau ingat tak kau pernah bunuh lelaki tu dulu? Aku ni anak dia. Celaka kau. Lisa, tengok kau macam boring je. Ya, aku tunggu Roy daripada tadi. Tak sampai-sampai lagi. Aku risaulah. Lah, kau duk tunggu mamat tu dari tadi lagi ke? Dah kena tinggal lah tu.
Sini Lisa. Aku pun boring juga. Nak tak tepi sungai? Pergi sungai. Ceduk-ceduk kaki dia ikutlah. Aku pun pandai tu. Jom. Jom lah. Bestnya. Sungai. Lisa sejuk. Kenapa kau? Kau kenapa Syed? Kau jangan lepas drone dah aku. Kau mati hari ni. Itu cintakan aku. Bukan cintakan kau. Cintakan kau. Nak kau mati. Mati kau Lisa. Lah, gaduh ke mereka ni pada muka. Nak pisau. Kau nak bunuh diri kan? Lisa, saya kayu. I cinta kayu tapi kita tak boleh bersama. You pergi selamatkan diri you. Tolong, I nak you. Wah, tolong, wah. Tolong. Cepat. Selamatkan diri cepat. Aku dah ke polis tadi. Pergi sampai dah tu. Tolong. Dah pergi sekarang. Allah. Dia. Mampus juga korang semua kan? Dengan duit aku boleh beli apa yang aku nak. Akhirnya mampus juga. Lepas ni tak ada dah lah pesaing-pesaing aku dekat universiti. Sebab semua dah mampu.